Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Okey, hari ini saya nak masak lagi, iaitu saya nak masak ikan gelama. Ikan gelama batu, setengah orang panggil macam tu. Nak masak tauco. Okey, bahan dia. Sebelum kita memasak atau melanjut memasak, kita ada 4 ekor ikan gelama yang dah dibersihkan. Ikan gelama batu. Ya, ikan gelama batu. Kita ada tepung jagung yang akan digaulkan ke dalam ikan ini ataupun di atas ikan ini. Okey, kita ada cili padi, cili merah dan juga cili hijau dah dihiris. Kita ada setengah biji bawang Holland juga dah dihiris. Kita ada 1 paket tauco juga dah kita cuci. Kemudian di sini ada beberapa ulas cili bawang putih dan juga bawang merah. Kedua ini akan dikisar ataupun ditumbuk. Ini ada lebih kurang 2 inci halia dan juga sedikit lengkuas. Ini cara saya saya letak lengkuas sikit. Okey, kita ada juga sos tiram dan juga serbuk perasa untuk bagi rasa lebih terasa. Hari ini kita tidak menggunakan garam sebab sos tiram masin dan ini pun masin dan bahan perasa juga masin. So masing-masing dah ada dalam ni. So kita teruskan dengan kita punya aktiviti hari ni. Lupa nak cakap satu, kita kena bubur sedikit atau lebih kurang 1 sudu gula putih, tapi saya terlupa ambil. Gula putih nak letak kat mana? Di dalam kuahnya nanti. Dalam kuahnya nantilah. Okey, tapi kita ambil sekejap. So, ini 1 sudu 1 sudu makan. Kita makan gula. 1 sudu gula makan, gula pasiang. So, kita teruskan dengan video ini. Kita menggoreng dulu ikan ini. Agak masak ke? Sebelum digoreng, kita lumurkan dia dengan tepung jagung ataupun tepung gandum ke tepung. Nak goreng ni nak bagi sampai betul-betul masak goreng ke? Ya, betul. Secara tak 2 sudu kita gaul lah. Gaul sebati aduk merata. Lepas tu kita goreng lah di minyak yang panas hingga dia masak, atau terpulang lah nak garing ke tak garing ke, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi lagi garing lagi sedap kan? Tapi ada orang dia suka kurang garing. Ya. Kalau macam mak saya dia suka kurang garing, betul tak? Betul. Kalau saya lebih suka lagi garing, lagi sedap. Dah siap. Kita nak mengisar bawang merah, bawang putih. Goreng pun nak mengisar dulu. Kita kisar dulu baru menggoreng. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, bawang putih. Masukkan dalam blender legend kita. Dan kita blend. Kita tunjuk hasil dia. Okay, ni hasilnya bawang putih, bawang merah tadi yang dah di blend macam ni. So kita ada juga bahan lain tadi. Kita lupa tunjuk. Ni ada sedikit air asam jawa. So kita terus sambung. Kita goreng terus ikan ni. Jom kita goreng. Okay, kita dah panaskan kuali dan minyak. Masukkan ikan. Minyak pun tak berapa panas lagi, tapi okey je kan, insyaAllah okey. Sama lah, kita buat 3 dulu So kita goreng sampai rangup, sampai kekuningan. Okay, kita ni dah masak ni, dah kita boleh angkat. Lepas tu kita sambung yang satu lagi dulu lah kan, sekejap lagi. Okey. Angkat dulu. Tutup api dulu lah. Lepas tu kita sambung goreng yang satu tu dan juga kita sambung buat yang goreng tauco dia lah. Okay. Kita menyambung dengan memasak terus lah. Jom kita masukkan bawang putih dan bawang merah tadi yang besar. Kita tumis sehingga dia naik bau ataupun kekuningan. Ini minyak yang kita guna ikan tadi ke? Ya. So kita beritahu ikan minyak yang sama. Tak perlu lah minyak baru. Maksudnya terpulang kepada individu masing-masing. Tapi kalau saya lebih suka guna minyak yang sama, lagi rasa yang berasa sedap lagi lah. Sebab betul. ada aroma dia. Ya, betul. Kita tunggu dia hingga kekuningan
Okay, dah kekuningan, kita boleh masukkan halia dalam kuas. Kita kacau balik. Sekarang bolehlah kita masukkan tauco kita. Kita kacau balik ataupun kita aduk merata balik itu sama aja tu. Iyalah. Ataupun tapi sama saja. Iya, masuk mak bahasa ya lain-lain tapi sama saja perbuatannya. Okey. Kemudian bolehlah kita masukkan Cili. Cili padi, cili besar, cili merah tadi tu. Campak je. Campak-campakkan aja. Dan kami lupa nak cakap tadi, air mesti kena ada juga ya. Sikit je. Okay, kita aduk balik ya, aduk merata balik. Aduk merata. Aduk merata begini. Kemudian bolehlah kita masukkan sedikit air asam jawa. Dibantu tadi. Aduk balik ataupun kacau balik. Terus siram dan sebagainya on the way. Oh, ini sekarang boleh lah masukkan. Aiman ingatkan baru ingat. Masuk sikit je ya, takut agak-agak dalam satu sudu macam tu, lebih kurang. Sejuk, lambat urusan aku. Okey, dah cukup. Dia memercik-recik. Okey. Bolehlah masukkan air ya. Terus masuk air sebab dia terletup. Kita aduk merata semula. So hari ni kita main aduk-aduk saja. Ya, sebab takut terlupa kita masukkan juga gula. Masukkan juga bahan perasa. Tunggu dia mendidih ataupun dah masak. Kita boleh kacau. Ya, lepas tu baru kita masukkan ikan ya, ikan penghabisan ya bersama dengan bawang Holland. Okey, tunggu sekejap lah. Sampai mendidih ya. Agak-agak masak lah semua ni cili ni. Macam dah lembut dah baru kita masukkan lain. Okey. Ya, dah mendidih dah ya, dah masak dah bawang tu semua, bolehlah kita masukkan ikan. Nampakkan ada 3? 3 je kot. Satu tu kita makan rata-rata tu. Okey, kita terbalik-terbalikkan dia. Lagi kuah tu meresap. Betul, bolehlah masuk. Yalah, kita bolehlah masukkan bawang Holland. Bawang Holland. Ini sekejap je ya, sebab dia memang jenis yang lembut atau lembik ya bawang ni. Sekejap je. Dah masak. Kira dah masak ni, sekejap je. Dah masak lah apa mas? Masak tauco. So tajuk dia apa ya? Tajuk dia ikan gelama batu masak tauco cara Hamsiah Nisha bersama Aiman. Okey, dah siap. Kita ni kita boleh tutup api. Lalu kita boleh hidang sikit lah. So itu saja untuk ini. Jom kita hidang. Sejuk sikit kita hidang lah kan? Ya. Okey sahabat semua, kita punya ikan gelama batu masak tauco cara Hamsiah Nisha dah siap dimasak dan juga dihidangkan. Inilah rupa dan hasil dia yang dah siap dimasak. Kita dah letakkan pinggan. So rasa dia pun kita dah rasa memang sungguh enak. Okey. Wah, enak ya. Enak jika sahabat semua berminat untuk mencuba resepi ikan ni, silakan cuba. Okay, kalau ada yang tak faham dalam video tu boleh komen kat bawah kan. Sebab ni resepi ni memang sangat-sangat simple. Simple lah kan. Ya, nampak tengok campak-campak je. Simple tapi alhamdulillah sedap. Tiru 100% boleh. Kalau kawan-kawan ada macam ada idea lain yang nak dileparkan, okey, bagi tahu je kat bawah. Tapi kalau ada, janganlah cakap macam kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, saya punya ni tak ada. Itu anda punya rasa, anda punya cita rasa, kami punya cita rasa, dan resepi Hamsiah Nisha adalah ini. Okey?
Okay, ada tak komen? Macam ni, kalau apa ya, jika moga bermanfaat video saya pada hari ini. Silalah dicuba. Kemudian bagi yang dah support saya selama ini, terima kasih banyak. Setakat ini saja konten kita. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.